Restoran Sokban ni pernah kena saman sampai berpuluh juta, tapi ini yang menyebabkan restoran tu jadi makin famous. Nurse Ed ni adalah restoran Sokban. Dia ni adalah restoran yang dikenal dengan restoran yang harga dia mahal gila. Bayangkan nak tabur garam pakai siku pun dia cas sampai RM1,000. Seorang pelanggan dia pernah dicas sampai RM210,000 untuk sekali makan. Jadi ramai yang tak puas hati dengan Sokban ni dan filekan saman. Diorang kata dia ni tak mention harga mahal tu awal-awal. So diorang rasa dia tipu. Tapi yang menariknya, lepas kes saman dia ni, restoran dia ni jadi beratus kali ganda lebih famous. Dari seluruh dunia orang datang semata-mata nak rasa daging yang overpriced ni. Restoran dia semakin penuh dan dia dapat buka banyak lagi cawangan di seluruh dunia. So apa yang kita belajar sebenarnya, meletakkan harga barang